Okay, ini berita terbaru kita dapat kan. Adun daripada PAS mohon maaf kerana sudah memfitnah wakil rakyat daripada DAP. Menurut daripada laporan berita harian, yang di mana permohonan maaf itu dibuat rentetan daripada fitnah yang dibuat pada tahun 2022 di pentas politik. Dan tak silap aku, waktu tu ada pilihan raya. Ni dia antara fitnah yang dibuat. Yang pertama sekali, beliau menuduh dan menyatakan Syahrizan bukan seorang Muslim yang jujur dan taat beragama serta menyokong ideologi komunis. Fitnah yang dibuat ni bukan main-main, bukan kecil-kecil anak tau. Ini fitnah yang menyentuh ataupun mempersoalkan keimanan orang lain. Aku nak tanyalah, adakah PAS ni boleh menghalalkan segala cara hanya kerana nak menang di dalam pilihan raya? Pentas politik untuk berkempen guna cara yang matang akhirnya dicemari dengan fitnah-fitnah yang dibuat. Dan setelah beberapa tahun akhirnya dia mohon maaf dan mengakui segala ucapan dia itu tidak berasas dan tidak mempunyai merit. Okeylah boleh buat permohonan maaf, tapi aku nak tanyalah, dengan permohonan maaf itu adakah boleh hentikan penyebaran fitnah tersebut? Yang dengar ceramah hari tu kan, pakcik-makcik ni dia dah percaya dah. Dan akhirnya dia sebarkan fitnah itu entah ke mana. Ya boleh buat permohonan maaf secara terbuka hari ni. Tetapi boleh tak stop daripada berita itu tersebar? Ataupun boleh tak bagi tahu dekat seorang-seorang makcik dan pakcik yang dengar tu, yang mana ia hanyalah satu fitnah? Kalau setakat nak tuduh pemimpin DAP ni menyokong ideologi komunis, benda tu dah biasa dah kita dengar kan. Memang ramai yang kaitkan DAP ni dengan komunis kan, walaupun mereka tak ada bukti. Tetapi bila dah menyentuh iman orang lain ni dah teruk sangat. Yang mana dia kata Syahrizan ni bukanlah seorang Muslim yang jujur dan taat beragama. Mana kau tahu ni? Medan politik yang mana sepatutnya dijadi medan untuk sebarkan atau untuk sebar luaskan idea sesebuah parti politik, sekiranya mereka menang, diganti dengan medan untuk menyebarkan fitnah, memburukkan orang lain demi untuk menang pilihan raya. Ini sangat memalukan. Alang-alang tu aku nak share sikit aktiviti daripada Datuk Seri Muhammad bin Sabu, yang mana semalam Bang Mat turun ke Sabah dan meninjau kawasan yang terjejas banjir. Dan di dalam posting Bang Mat ni, beliau berkata yang terjejas tu majoritinya daripada warga agro makanan, yang mana terkesan termasuklah pesawah, petani, penternak, nelayan dan juga usahawan tani. Dan sehingga kini seramai 22 ketua isi rumah, 82 orang penduduk masih berada di pusat pemindahan PPS di Penampang. Dan Bang Mat kata pihak KPKM telah pun menghulurkan sedikit bantuan untuk meringankan beban dengan mengagihkan 200 bakul makanan yang bernilai RM20,000. Jadi alhamdulillah lah, selain daripada kerajaan hari ini tidak berdiri di atas dasar fitnah, mereka juga bertindak sebagai seorang pemimpin yang cakna kepada rakyat. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Ciao.